Geng-geng hutan sekilas tengok benda ni, dia dah boleh agak ni apa. Betul tak betul belakang cerita, tapi dia mesti boleh agak punya. Satu set hammock strap ataupun tree strap, 2 carabiner yang biasanya dah cangkuk siap. Harga ni diikutnya juga pada kualiti barang yang dibeli. Kalau yang harga murah macam ni, kualiti je paling rendah, yang macam ni lah yang aku boleh recommend. Paling rendah. Material dan panjang dia ni main peranan pada harga. Material, size, jahitan dan juga kualiti benda ni, hammock ni pun main peranan pada harga. Dan macam biasa lah, tengoklah pada jenama. Kalau lah jenama kampung, ya murah. Tapi kalau jenama overseas, kena pula negara Mak Saleh. Cara dia simple, masukkan yang banyak lubang kepada yang satu lubang, kemudian kau jerut kepada pokok tu. Biasanya makin banyak lubang pada bahagian yang satu ni akan lebih mahal. Untuk kes-kes terpencil lah, memang ada orang yang kena. Tak ramai sangat, tak ramai pun, beberapa je. Tapi diorang kena bila tidur pakai hammock pada waktu malam, tengah-tengah tidur, dia sedar ada orang selak hammock dia. Kadang-kadang tengoklah, orang tu tak ada kat situ ke, orang tu tak ada kaki ke, ada orang tu yang tak ada mata, ada orang tu pakai pakaian tentera Jepun, macam-macam lah jenis orang-orang tu. Yang penting biasanya lah yang buat trauma tu sebab orang-orang yang dia tengok tu orang tak bernyawa. Tapi kalau kau pegang sangat lah pada statistik tu, lebih baik kau jangan naik kenderaan. Sebab apa? Lagi ramai yang aksiden daripada kes orang-orang yang kena yang bukan-bukan tu. Nanti aku akan buat review di outdoor macam mana cara nak pasang hammock. Bapak senang. Guys, buat masa ni, ini yang aku rasa paling murah, paling okey untuk yang paling murah. Apa hal? Beli je cepat. Ciao.